Saya pakai ayam bahagian peha yang dibuang tulang. Saya pakai ayam dada sebab dia murah. Dengan perapkan dengan QP mayonis Japanese style. Saya perap guna ni bang. Tak berapa nak Japanese tapi boleh lah. Lepas tu kita letak sikit dengan serbuk paprika, sedikit serbuk lada putih Serbuk cili sikit, lada putih sikit dan juga sedikit Italian herb. dan juga sedikit black pepper. Kurang gaul sampai sekata, kemudian perap 15 hingga 30 minit. Untuk spicy hot sauce mayo dip QP, kita pakai dua bahan je, QP mayonis Japanese style, Bukan QP mayo Japanese style. juga dalam satu sudu Korean hot sauce. 2 paket Malaysian free sauce. Lepas tu korang mix in sampai sekata dan kita tepikan sekejap. Untuk goreng ayam, kita perlukan tepung goreng ayam serbaguna dan juga dalam satu mangkuk air. Jam pala. Saya tak ada tepung goreng ayam bang. Saya try buat sendiri jap. Cara nak goreng ayam kita, lumurkan dulu dengan tepung kering, kemudian kita boleh celupkan dalam air biasa. Salut tepung kering, lepas tu celup dalam air. Lepas dah celup, kita lumurkan kali kedua dengan tepung kering. Buat lagi untuk kali kedua. Macam ni okey tak bang? Lepas tu baru boleh goreng dalam minyak yang panas. Capuak dalam minyak. Sementara ayam masak, korang boleh gorengkan kita punya beef strip. Goreng tanpa minyak sampai garing. Meanwhile, in our universe. Manalah saya ada benda tu bang. Saya guna ni je. Bila kita punya ayam dah golden brown, dah cantik, korang boleh angkat. Agak-agak dah masak, kita angkat. Ni hasil dia bang. Macam lain macam tapi saya okey je. Letakkan spicy hot sauce mayo dip QP dan cheddar cheese. Berbelit lidah nak sebut tu bang. Lepas tu letak bukan cheese, Lebihkan salad, letak satu keping hash brown, drizzle dengan QP mayo Japanese style, sayur, bukan hash brown. Lepas tu yang berbelit lidah, beef strip dan diakhiri dengan kepingan ayam goreng. bukan beef strip, letak sos sikit, letak ayam. Telur pecah pula dah. Tada! Benjo double down bang. Nampak macam boleh lah. Terasa sikit, sedap tak? Saya tak tahu nak describe macam mana. Dia macam sedap, tapi macam ada kurang. Boleh lah. Rasa macam next level punya burger benjo. Okay, tu je guys. Jumpa lagi.